السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Surah Al-Hujurat. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Asalnya ada seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Bersuku kaum, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu bertaaruf, berkenalan, berhubungan, saling mengerti, tolong-menolong antara satu sama lain. Dan yang paling mulia kalangan manusia itu ialah yang paling bertakwa, yang paling patuh dan taat kepada Allah. Yang dihormati pengacara majlis, yang berhormat Ketua Gerakan Riset Datuk Seri Hamzah Zainuddin, selaku Tuan Rumah Convention yang diadakan, Yang Amat Berhormat Dr. Syamsul Mukhtar, Pengurusi Perikatan Nasional, Al-Fadhil Timbalan Mursyam Datuk Ahmad Yaakob, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan, semua tokoh-tokoh dari riset, pemimpin parti-parti politik sahabat yang hadir, pemimpin NGO, semua pencinta perpaduan ummah yang hadir pada petang ini. Ayat yang saya baca tadi merupakan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menganjurkan perpaduan umat manusia yang besar. Walaupun manusia itu berbagai bangsa dan kaum, bahasa dan budaya, hikmat yang dikehendaki oleh Allah, berbagai kebolehan dan pengalaman, menjadikan mereka bermasyarakat madani, masyarakat yang bertamadun secara tabi'i. Bukan Malaysia saja madani, tabi'i manusia adalah madani. Kita jangan ditipu seolah Malaysia satu je madani. Semua manusia madani, bermasyarakat, berhubung antara satu sama lain. Tak pada hidup bersendirian. Kerana sesuatu keperluan yang dihadapi oleh manusia tidak boleh dihasilkan oleh seorang, tak boleh dihasilkan oleh satu bangsa, satu kaum, satu negeri. Maka Allah jadikan mereka bertabur-tabur di muka bumi dengan hasil-hasil bumi yang berbeza, kebolehan yang berbeza. Mesti dihimpunkan satu tempat yang dinamakan bandar ataupun Madinah dalam bahasa Al-Quran. Itu madani. Sehelai baju yang kita pakai,
memerlukan kain. Kain memerlukan benang. Memerlukan kapas. Kapas ditanam. Memerlukan cangkul sekurang-kurangnya. Besi, jarum, alat. Tak mungkin bagi seorang manusia kerana mahu sehelai kain. Dia yang cari besi, dia yang tanam kapas, dia seorang yang buat semua. Tak mungkin. Maka dia bahagikan berbagai-bagai kebolehan dan hasil dan dikumpulkan satu tempat dinamakan Madinah ataupun bandar. Bagi melaksanakan perintah Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW yang diutuskan untuk seluruh manusia, berbeza dengan rasul-rasul sebelumnya, diutuskan untuk satu kaum, untuk satu zaman, untuk satu wilayah sahaja. Rasul zaman dulu. Di akhir zaman ini, Allah yang maha mengetahui akan diberi ilmu kepada manusia, mencipta alat-alat yang canggih, sehingga dunia yang besar jadi sempit. Maklumat cepat sampai. Dihimpunkan manusia dengan segera. Maka cukup seorang Rasul saja. Ditugaskan untuk mewujudkan sebuah negara yang memerintah. Masyarakat majmuk. Maka Nabi Muhammad SAW berjuang. Perjuangannya ditolak. Terpaksa berhijrah ke Madinah. Kita sambut peristiwa hijrah. Hijrah ini menubuhkan negara masyarakat majmuk. Bermula dengan perpaduan umat Islam. Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj. Diikuti oleh masyarakat bukan Islam. Yahudi, Kristian, penyembah berhala dan lain-lain. Yang tidak ekstrim. Yang menerima sifat-sifat kemanusiaan. Dibentuk negara ini berdasarkan kepada Rabbani, patuh pada Allah. Berwawasan dunia sehingga akhirat. Bukan wawasan dunia sahaja. Wawasan dunia sehingga akhirat. Wawasannya, ajaran yang menyeluruh. Oleh kerana tidak ada ajaran agama yang meletakkan politik sebahagian daripadanya, melainkan Islam. Agama lain memisahkan politik daripada agama. Politik tak boleh dikontrol, tak boleh dikawal oleh roh dan akal yang betul, petunjuk Allah. Islam menjadikan politik sebahagian daripada agama, menyebabkan politik Islam itu terkawal. Dengan sebab itulah, maka Islam memimpin. Memimpin mengikut keadaan kaum yang mendominasi masyarakat Islam di zaman masing-masing. Zaman awal Islam, kaum yang mendominasi orang Islam ialah Quraisy. Kabilah Quraisy. Khalifah, ketua negara dipilih pada Quraisy. Kerana mereka didukung oleh kaum yang kuat untuk menguasai kaum yang lain, untuk melaksanakan konsep yang adil kepada semua manusia. Untuk melaksanakan tak ada paksaan dalam agama. Agama tak boleh paksa. Itu serah pada Allah Ta'ala untuk hitung pada hari kiamat. Wawasan dunia sehingga akhirat. Adil untuk semua. Apabila Islam yang ditekan itu berjaya, mengalahkan musuh-musuh yang hendak menjatuhkannya. Sehingga tumbang dua kuasa besar dunia dan Parsi dan Rom. Tumbang zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menarik, bila Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, panglima yang menghadapi Parsi, menghantar Rubai bin Amir menjadi wakil untuk berunding dengan Empire Parsi, Rostam, panglima itu. Diberi tawaran, sama ada kamu memilih Islam berkuasa. Kami tak paksa. Damai. Bila duduk dalam negara Islam, orang Islam kena bayar zakat.
Bukan Islam, kena bayar cukai. Ini. Adil untuk semua. Ini dia Islam. Rabi' bin Amir menawarkan bantuan kekayaan kepada Rabi' bin Amir. Bantuan kemewahan, kesenangan. Jangan berperang, kita damai saja. Jawab Rabi', Allahu ba'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk mengajak sesiapa yang mahu, kami tak paksa. Daripada mengabdikan diri kepada pemimpin-pemimpin sesama manusia yang kepada mengabdikan diri kepada Allah yang maha berkuasa, maha adil di atas segala-galanya. Daripada ajaran-ajaran yang tak sempurna kepada ajaran Islam yang sempurna dan lengkap. Daripada wawasan dunia sahaja sehingga wawasan dunia sehingga akhirat. Ini wawasan. Wawasan ni dari dunia sehingga akhirat. Kerajaan yang berwawasan panjang. Ini dia Islam yang diajar. Akhirnya Parsi kalah. Islam memerintah. Memerintah wilayah yang paling besar dalam sejarah manusia. Kuasa besar dunia. Selama 1,300 tahun. Di timurnya Nusantara. Alam Melayu. Di baratnya Afrika Barat. Di utaranya Eropah Selatan. Spanyol, sebahagian Perancis. Asia Tengah, termasuk Moskow. Sehingga Afrika Tengah. Zaman tak ada alat-alat yang canggih. Namun Islam boleh memerintah dengan adil. Diterima oleh rakyat masyarakat majmuk. Dengan tenang dan aman. Ini ceritanya. Ini kejayaan Islam. Islam satu ajaran yang pernah berjaya. Adapun kejatuhan kerajaan Islam selepasnya apabila kelalaian orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Berbeza dengan keruntuhan komunisme, keruntuhan liberal kapitalisme yang berlaku pada hari ini. Kerana kelemahan ideologinya sendiri. Islam kan meninggalkan ajaran Islam. Ini puncanya. Dan sebab itu kuasa-kuasa barat sangat takut kalau Islam ini berkuasa semula. Akan dihalang, disekat. Termasuk umat Islam yang berjuang melalui demokrasi. Belum menang pilihan raya, dibatalkan pilihan raya. Tak beri tubuh kerajaan. Dia suka macam-macam. Ini dilakukan. Dilakukan. Termasuklah kita. Walaupun di masa mutakhir kita menubuhkan Pakatan Nasional. Kita adalah parti terbesar. Parti lain kecil-kecil. Dia usahakan supaya kita tak tubuh kerajaan. Dia campur-campur buat kerajaan minoriti. Kerana nak halang. Tak bagi Islam. Namun kita berjaya memerintah beberapa negeri. Dapat disaksikan sendiri oleh orang-orang bukan Islam. Di mana orang Melayu Islam masih bersifat Islam ini. Kaum Cina yang kecil, keluarga Cina yang kecil, keluarga Hindu yang kecil boleh hidup dalam masyarakat Melayu yang besar. Tak dibunuh, tak dizalimi, tak ada onyanya. Boleh berkedai. Ini sifat yang ada pada Islam. Orang Islam tidak penasih kaum. Bertoleransi, paling toleransi. Tidak rasis. Ini diajar oleh Islam. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala jadikan bangsa yang memimpin Islam ini bergilir. Tidak satu bangsa. Bila orang Arab kuat Islam, maka orang Arab yang memimpin. Bila orang Arab lemah Islam, Tuhan ganti kaum yang lain. Tuhan kata, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu orang Arab berpaling kepada Islam, Tuhan tukar kaum lain
yang menganut Islam, berpegang dengan Islam. Maka kerajaan Islam bergilir. Orang Turki, orang Kurdis, kerajaan Mughal di India, termasuklah kerajaan Melayu di alam Melayu ini. Beralih bangsa memerintah. Ini berlaku, tidak satu bangsa. Oleh kerana dalam negeri Islam berpecah ini, masing-masing bergerak di negeri masing-masing. Oleh kerana dalam konteks Malaysia, orang Melayu dan Bumiputera adalah kaum yang mendominasi kaum semua. Maka mesti tetap orang Melayu Islam Bumiputera yang memimpin. Mengapa Islam memimpin? Kerana Islam menjadikan politik di bawah ajarannya. Politik dikontrol oleh agama. Ada dosa pahala. Akan disoal pada hari kiamat. Ideologi lain boleh menipu, boleh apa. Tak ada hari kiamat. Dunia saja. Maka Islam boleh kawal. Dan sebab itulah Islam memimpin untuk mengawal keadaan. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di kalangan Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yang mengikut kitab Allah. Setelah mereka sabar berjuang. Dan Allah Ta'ala akan bicarakan mereka pada hari kiamat nanti. Kerana ada bicara pada hari kiamat inilah, tak boleh zalim. Dengan sebab itu, bila British mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia, asalnya penduduk Malaysia ni ialah Melayu Bumiputera. Melayu Bumiputera lah yang menguasai Malaysia. Dengan sebab itu pendakwah-pendakwah Arab yang datang ke sini, bila raja-raja Melayu masuk Islam, raja tak dipecat. Terus jadi raja. Dah mereka mu'allah tak tahu Islam, tak apa. Kerana pengaruh mereka besar. Tetapi raja di bawah perlembagaan. Bawah perlembagaan. Dikawal oleh ulama-ulama. Raja yang memerintah dikawal oleh ajaran Islam. Raja berperlembagaan. Ini Islam. Dulu pada Eropah lagi. Ajar dia. Dengan sebab itu, timbul masalah masyarakat majmuk. British buat masuk masyarakat majmuk. Bila dia jajah kita, buat masuk kaum Cina, buat masuk kaum India, buat masuk kaum Sikh. Tujuannya ialah untuk adu domba. Untuk melaga-lagakan. Supaya dia boleh jajah lagi. Dia boleh guna anak-anak jajahan ini untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Kita berkelahi. Ini politik penjajah. Maka kita mengambil pendekatan Islam. Kita terima masyarakat majmuk. Berasal mesej Islam untuk masyarakat majmuk. Dengan menetapkan Islam Melayu memimpin, adil untuk semua, termasuk masyarakat majmuk. Ini yang kita bawa. Bila kita nak capai kemerdekaan, dia ada pilihan raya pra kemerdekaan. Pilihan raya 55 ditubuhkan parti-parti politik masa itu. Yang ada ialah UMNO, Perikatan, MCA, MIC. Bah ditubuhkan berasingan. Kerana krisis dengan UMNO. Bah ada pendekatan dia. Bah dipenuhkan jadi parti politik. Bertanding pilihan raya, Perikatan menang besar. 55, pas satu kursi pembangkang. Namun kita membawa suara Islam. Bekerjasama dengan UMNO. Kerjasama dengan MCA, MIC. Kerjasama dah ada. Walaupun pembangkang, kerjasama. Iaitulah perlembagaan Malaysia yang digubah oleh Rakyat. Kita minta supaya ditetapkan dalam perlembagaan, Islam adalah agama negara. Agama-agama lain diberi kebebasan dan hak. MCA terima, MIC terima, UMNO dan PAS terima. Maka dia letakkanlah perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama negara dan kebebasan penganut-penganut agama lain. Namun kita menghadapi masalah. Kerana masyarakat kita disusun oleh penjajah. Penjajah sengaja menyusun masyarakat majmuk di Malaysia ini. Orang Melayu Bumiputera dipinggirkan.
Hidup kawasan kampung, pedalaman, Malaysia Timur dan sebagainya. Dipinggirkan ekonominya. Dipinggirkan pendidikannya. Orang Cina di bandar, India di estate. Berlaku jorang perbezaan antar kaum. Ini berlaku. Ini sengaja diatur oleh penjajah. Maka tercetuslah peristiwa terbelah Mi tahun 69. Berbelah terbelah Mi yang berdarah tahun 69. Pemimpin UMNO, PAS, MCA Malaysia bertemu nak selesaikan masalah. Ini dah ada kerjasama. Tahun 74 bersetuju dibuat kerajaan campuran. PAS ikut kerajaan campuran. 74 tahun 73 kerajaan campuran. 74 ditubuhkan Barisan Nasional. Dibubarkan Perikatan. Oleh kerana perbezaan pemikiran masih tajam antara parti-parti politik ini, menyebabkan bertemu balik, berpecah. Apa yang menarik? Berlaku krisis yang membahayakan negara kita kerjasama. Contohnya bila komunis memberontak, mengangkat senjata, maka semua parti politik bergabung. Termasuk kerusi PAS. Kerusi PAS yang satu pembangkang menyokong ISA, Undang-Undang Keselamatan Negara, untuk tahan komunis Sabah tanpa bicara. Walaupun lepas tu UMNO salah guna ISA ni, orang PAS jadi mangsa. Kena tahan ISA, kena buang daerah orang PAS banyak. Kena nak tekan PAS masa itu guna ISA. Kita sabar, tak apalah. Bila terbelah Mi, ISA dah tak, kita bergabung balik. Berlaku pertemuan. Sehinggalah bila berlaku satu perubahan politik yang sangat berbahaya. Kerana parti-parti ekstrim seperti DAP, termasuk parti yang liberal, yang bebas, tak ada agama, tak ada akhlak, memerintah negara dengan keadaan campuran, menyebabkan kita terpaksalah mengadakan gabungan Perikatan Nasional. Kita buat satu gerakan berbincangan dengan Tun Mahathir. Bukan langkah Syiratun. Langkah Syiratun ni bohong. Dr. Mahathir, Datuk Seri Hamzah, Dr. Samsuri, saya Datuk Mustafa Ali, Tun Zainuddin. Ini. Tak ada. Muhyiddin Yassin tak ada lagi. Tak ada lagi masa itu. Azmin Ali pun tak ada lagi. Ini individu yang mengambil langkah mengumpulkan ahli-ahli parlimen untuk dapat RSG. Maka kita tukar kerajaan. Bila tukar kerajaan, Tun Mahathir dia bawa pendekatan kita yang kita tak setuju. Dia minta supaya buat kerajaan perpaduan, menggabungkan DAP, menggabungkan PKR, menggabungkan parti-parti liberal. Gabung. Dia kata, tak apa. Saya tak lantik orang ini dalam kabinet. Kita pegang kuasa. Saya akan gunakan kuasa. Saya kata, tak boleh, Tun. Tak boleh. PAS ada 18 kerusi. DAP 40 kerusi. Banyak kerusi dia tak ada. Sehingga saya terpaksa ceritalah. Tun tawar saya jadi timbalan TPM. Oh, timbalan PM. Oh, satu. Rakan-rakan jumpa saya. Saya kata, umur Tun 100 tahun. Mati hidup ni Tuhan. Bukan kita. Kalau Tun mati tengah-tengah tu, keadaan 18 kursi nak buat macam mana? Tak boleh. Kita tolak. Bila tolak, Tun pun tolak. Tun tolak, kita ambil Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi bersatu masa itu. Ambil dia. Nak tonjolkan, kena nak tarik bersatu. Tapi itu UMNO sokong. UMNO sokong.
Itu ceritanya. Naiklah Tarikh Muhyiddin jadi Perdana Menteri, gabungan parti, dan kita bersetuju buat Perikatan Nasional. Gabungan Perikatan Nasional bersetuju. Oleh kerana kita nak 3 parti politik gabung, UMNO tak setuju, nak tangguh. MCA nak tangguh. PAS setuju. Bersatu setuju. PAS setuju, 2 parti. MIC, Presiden dia tanya saya, macam mana Tok Guru? Saya ingat lagi. Presiden MIC, tanya saya, Tok Guru. Saya kata, masuklah. Dia masuk. Jadi 3 parti. Lepas tu MIC dapat tekanan, dia keluar. Sabah Sarawak pun masuk. Bila masuk? Bila masuk kerajaan, kita tubuh kerajaan. Tan Sri jadi Perdana Menteri. Masa itulah dia jadi Perdana Menteri. Dia buat ikut dia. Nak tubuh kabinet tak tanya kita. Nak buat tu tak tanya kita. Tak tanya kita, buat pakai buat saja. Menyebabkan kita terkapai-kapai. Nak lawan masa tu jatuh kerajaan. Kita sabar sajalah. Lepas tu UMNO buat hal. UMNO pungut SD. Nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Kerana nak selamatkan kerajaan, kita ambil Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Supaya UMNO tarik balik SD dia. Maka tubuh Ismail Sabri tahan. Tubuh kerajaan Ismail Sabri bertahan. UMNO buat hal. Bubar Melaka. Buat pilihan raya di Melaka. Dia nak pilihan raya cepat. Kerana UMNO nak ambil alih. Saya kata tak boleh dah. Dia nak ambil alih. UMNO nak ambil alih. Masa kita nak buat PN tu, UMNO mai pujuk kami. Tolak bersatu. Pas dengan UMNO saja. Saya kata tak boleh. Mesti gabung 3-3. Semua parti politik. Tak boleh pas dengan UMNO saja. Tak, kami akan tak terima bersatu. Kalangan bersatu pula tak terima UMNO. Kecuali kalangan riset ni. Terima macam kita, sama. Ini bersatu dah. Ada tertipu masa itu. Ini nak ceritanya. Akhirnya buat pilihan raya di Melaka. Melaka kalah. UMNO menang besar. Peratus mengundi Kedah. Menandakan undi proses. Ramai tak keluar mengundi, khususnya orang muda-muda. Tak keluar mengundi. UMNO yang keluar mengundi, dia menang. Tapi peratusnya 50% tak sampai 50%. Keluar mengundi. Tak keluar mengundi sangat ramai. Maka itu mula kerana Tan Sri Muhyiddin menyatakan supaya bersatu dia bergabung kabinet untuk kalahkan UMNO. Masyarakat dalam Malaysia ini semua salah. Bagi hubungan kami, terpaksa kami lawan dalam masyarakat. Kami dah setuju. Kerana kami dah tipu beberapa kali. Dengan PND ditipu beberapa kali. Dia buat jadi, dia bukan jadi. Janji bukan jadi, tak betul. Tak betul. Kita tak bukan jadi. Kita tak percaya. Akan kali jadi masuk kita nak payah. Mata mata. Tapi dia tak jadi. Masuk dalam itu, kalah. Tapi tak kami nak kalah, nak bayang PND. Saya kata, kita ambil kira peratus orang muda yang tak keluar mengundi. Maka dah raya sebelumnya, dia kalah PN kerana PN ada masalah. Dah raya berikut, dia kalahkan PN. Kerana PN mungkin jadi. Nak tu harga minyak dalam masa belum pajak. Macam-macam jadi dia. Orang muda tak tahu. Maka kita cari orang muda kampung muda. Melalui media kerja, melalui macam-macam lah. Media sudah terbuka. Akhirnya pilihan raya akan 16. Kita menjadi dapat kursi paling banyak. Sehingga tuduh kursi. Parti-parti lain, UMNO 30 kursi, DAP 40 kursi, yang PKR dapat 30 kursi. Kita tuduh kursi. Tak ada mampu nak buat kerajaan. Dia buat kerajaan orang sama-sama dia. Maka berlaku dah. Dia
tindakan-tindakan yang memang dan sanggup yang boleh mencetuskan kegaduhan tahu kali. Kita mesti kembali kepada peraturan rumah. Berbalik di mula. Saya pun nak sebut. Tumrala berbiaknya. Penuh menyatakan. Pak mesti ke depan untuk anjur pada rumah. Berlaku patuh dan amanah pada rumah. Tunggu semua juga. Sebab itu kita ke depan. Yang kita kawan. Beri sama dengan kita. Buat gabungan. Gabungan perbankan. Dan pun sebagai perbankan. Tiba-tiba dia ambil tindakan. Kita bergerak ke arah perpaduan rumah. Nak ajak beberapa banyak parti-parti politik masuk dalam PN. Dia bergerak ke arah nak kuatkan kursi parti masing-masing. Kalau bila banyak parti dan bagi kursi lah. Kena bagi kursi benda ini, dia pun jadi kursi. Nak bengkuk kursi. Bukan nak selamatkan negara. Nak berdosa. Belum apa-apa dah tahu nak jadi Perdana Menteri. Ini bukan akhlak Islam. Tak boleh Islam itu. Tak apalah. Kita tahu Perdana Menteri jangan kita tahu apa dia. Maka kami Pak selalu melihat Hamzah dia Perdana Menteri. Contoh kami tak. Kami saya berkata. Tengah. Bila kita kanan, mulalah berkonfrontasi dan terjadi. Cerita kali selalu Perdana Menteri. Mula serangan-serangan berlaku. Dan berlaku pula langkah-langkah politik. Pemecatan yang tidak bermoral. Pecah adik-adik parlimen yang lalu yang pecah 2/3. 3/3 je, 6 orang. Yang lain dipecah. Saya kata kalau kita nak senang ayam. Kita berjaga ayam baik-baik, ayam banyak. Ni tak buat hati semula. Tak ada semula. Tinggal lepas saja. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Akhirnya membabitkan kita. Mana kita buat keputusan memberhentikan kerjasama bangsa. Dan kita ambil langkah dan kita riset menuju ke arah mengajak parti-parti dan NGO yang lain yang tidak ekstrim supaya bergabung dalam perpaduan rumah. Ini kekacau. Agendanya Melayu Islam memimpin. Dia harus masyarakat majmuk yang adil untuk semua. Sudah agenda dia. Dan ada parti-parti politik bersudi. Malam ini tayangan kita dalam sebab PN ditolak. Kerana kita tahu parti yang tak banyak hari. Kalau ini kalah. Kawan lain takut-takut masa itu. Menyebabkan kita terpaksalah. Kita dah ambil pengurusi PN kita. Tapi pengurusi tak ada kuasa. Oleh kerana itu lapor yang paling ke mana? Daripada Perikatan Nasional, pengurusi kita tak letak. Kita tinggalkan apa ni macam kulit cengkerang lah. Kulit cengkerang tu ibu dalam dia keluar tinggal kulit saja. Tinggal begitu. Itu langkah yang kita ambil. Tapi kita pegang ni kulit ni. Sebab itu kita mulakan langkah kita sekarang. Langkah menubuhkan satu gagasan perpaduan ummah. Yang kita nak bertahan Perikatan Nasional ini. Kerana pengurusi masih kita. Pengurusi masih kita. Dan sebab itu untuk merapatkan keadaan ini. Maka kita membuat keputusan. Ini saya nak sebut. Saya beritahu kepada pemberita 2 hari lepas, saya akan umumkan pada hari ini. Perkara-perkara yang penting. Yang pertama, ahli-ahli parlimen PAS dan ahli parlimen riset. Kita tak ambil ke PAS saja. Kita ambil kira pandangan ahli parlimen. Walaupun bersatu tekan, lantik cepat. Jangan lantik Seri Hamzah. Saya kata tak boleh. Kami akan ambil ke ahli-ahli parlimen semua sekali. Bukan PAS saja. Kita mendapat suara daripada ahli-ahli parlimen.
bukan PAS saja. Maka PAS membuat keputusan bersetuju meneruskan Datuk Hamzah jadi Ketua Pemakam. Itu keputusan. Keputusan. Itu satu gol. Yang kedua, kita mengekalkan Dr. Samsuri pengurusi Perikatan Nasional. Kita agak. Yang ketiga, malam ni di Negeri Sembilan akan diumumkan beberapa orang tokoh besar parti politik, bekas menteri, bekas esko, tokoh-tokoh NGO, kesatuan sekerja akan masuk parti kita. Malam ini di Negeri Sembilan. Ini keputusan yang mengejutkan. InsyaAllah kita akan buat satu perubahan yang akan menggerakkan jentera kita ke arah perubahan menyelamatkan negara, insyaAllah. Jadi akhirnya saya nak hadiahkan pantun sempena dengan gagasan kita ni. Mari melangkah mara kehaluan, tidak mundur langkah melata. Sama-sama kukuhkan perpaduan, membujur lalu melentang patah. Kita berhimpun di tanah merah, berhimpun ramai menarik. Kita pantang kalah menyerah, insya-Allah Putrajaya kita tawan. Takbir! 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 Mari saya rasmikan konvensyen ini ditutup, lepas tu buat kerja. Bukan tutup saja. Kita buat kerja. Dengan siru ala barakatillah, teruskan perjalanan mendapat berkat pertolongan Allah. InsyaAllah kita mendapat kejayaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.